Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim telah mengisytiharkan bahawa baginda sendiri akan menentukan siapa yang bakal dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baru untuk menerajui Suruhanjaya tersebut. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa perkara ini tidak seharusnya dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Baginda juga menegaskan bahawa jawatan ini sangat penting untuk memastikan SPRM dapat terus berfungsi dengan baik sebagai institusi utama dalam usaha memerangi rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Saya akan menentukan siapa calon terbaik untuk menerajui SPRM selepas ini, titah Sultan Ibrahim kepada Royal Press Office pada Khamis. Sebelum ini, media melaporkan bahawa kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bakal tamat dalam tempoh kurang dari sebulan, iaitu pada 12 Mei depan. Beberapa nama juga dikatakan sedang dipertimbangkan sebagai calon pengganti Azam. Untuk makluman, Azam Baki telah dilantik semula sebanyak 3 kali untuk jawatan tersebut dengan kontrak yang diperbaharui setiap tahun. Kontraknya yang terakhir bermula pada 12 Mei 2023 dan akan berakhir pada 12 Mei tahun ini.